Latar belakang kisah juara wira ini adalah berkisar pada tahun 2045. Pada ketika itu, dunia di bumi ini terbahagi kepada 4 rejim, iaitu Pulau Timur, Neraka Selatan, Syurga Barat dan Empire Utara. Tiap-tiap satu rejim itu diperintahkan oleh seorang pemimpin yang amat bijak dan hebat dengan hikmat-hikmat yang istimewa. Pada lahirnya, keadaan keempat-empat rejim itu kelihatan begitu aman dan begitu harmoni perhubungan mereka antara satu sama yang lain. Tetapi pada hakikatnya, sentiasa bersedia dan berwaspada kerana takut diserang dan dicerobohi oleh pihak yang lain. Pendek kata, situasi mereka tidak ubah lagi seperti telur di hujung tanduk. Bom jangka yang terpasang dalam perhubungan mereka mungkin meletup pada bila-bila masa. 2 pengembara membawa seorang bayi untuk diselamatkan. Namun perjalanan mereka terhenti. Ada pembunuhan berlaku di depan sana. Dengan tekad yang bulat, mereka tetap maju. Kita mesti selamatkannya. Ancaman datang dari dalam lalang. Mereka diminta meletakkan bayi itu. Namun mereka enggan. Bayi ini mesti diselamatkan. Musuh semakin hampir. Angin tiba-tiba mengganas, menyapu habis lalang dan mendedahkan mereka bersama bayi itu. Langkah misteri menghampiri. Seorang pemuda muncul, auranya menggerunkan. Dialah Dewa Perang Pulau Timur. Kalian memang hebat, tapi perjalanan kalian tamat di sini. Pertarungan sebenar bakal bermula. Mereka membawa bayi kembar. Namun sebelum sempat berpecah dan melarikan diri, Dewa Perang menyambar. Salah seorang diserang dengan satu tendangan padu. Pedang cuba menahan serangan, namun bilahnya patah, tulang retak. Serpihan terpelanting menusuk dahi bayi. Tangisan pun bergema. Lelaki itu terpelanting jauh. Pada saat genting itu, kuasa mempertahankan diri tercetus secara tiba-tiba. Dia meluncur pantas ke arah Dewa Perang. Buat seketika, Dewa Perang terpaksa mengelak. Lelaki itu tiba-tiba memperoleh kekuatan. Kuasa dalam tubuhnya meningkat dengan mendadak, hingga cermin mata hitam yang dipakai terus pecah. Dengan pantas, lelaki itu berundur. Gerakannya ganjil, tidak seperti pahlawan biasa. Dewa Perang mula curiga. Dari mana datangnya kekuatan sebegitu? Jangan-jangan kuasa itu datang daripada bayi tersebut. Tanpa berlengah, Dewa Perang mengejar semula. Serangan dilancarkan ke arah lelaki yang membawa seorang lagi bayi hingga ke puncak tebing tinggi. Namun Dewa Perang tiba terlalu lambat. Lelaki yang membawa bayi itu sudah tewas, terbaring berlumuran darah. Dewa Perang berhenti. Di hadapannya muncul Tuan Wujian mendukung seorang bayi. Tuan Wujian berdiri tenang, mempersoalkan tindakan Dewa Perang yang sanggup membunuh bayi tidak berdosa. Namun Dewa Perang tetap menuntut bayi itu harus diserahkan kepadanya. Tanpa berlengah, Dewa Perang melepaskan serangan jarak jauh. Tuan Wujian mengelak, namun hentaman itu cukup kuat untuk meretakkan tapak pijakannya. Pada saat itu, Tuan Wujian akhirnya sedar asal-usul sebenar bayi tersebut, keturunan sang pembela. Dewa Perang sendiri mengakui kuasa besar tersembunyi dalam tubuh bayi itu. Pertikaian pun tercetus. Siapakah yang layak menentukan hidup atau mati? Tuan Wujian menegaskan hanya Tuhan yang berhak. Tuan Wujian tidak memaksa. Bayi itu diletakkan ke tanah, dibiarkan memilih jalannya sendiri. Ia merangkak perlahan menuju ke arah rantai besi. Rantai itu melintasi jurang yang amat dalam. Namun bayi kecil itu langsung tidak gentar. Tuan Wujian terpaku. Keberanian itu luar biasa. Bayi itu berjaya merangkak di atas rantai yang berayun. Keberaniannya membuatkan Tuan Wujian tertawa kecil. Dia mengakui bayi itu bukan insan biasa. Sebelum pergi, satu janju ditinggalkan. Jika mereka bertemu lagi, ilmu akan diwariskan. Tiba-tiba, angin kuat melanda. Bayi terlepas dari rantai dan jatuh ke jurang. Dewa Perang dan Tuan Wujian tidak mampu berbuat apa-apa. Namun, pada saat genting itu, penyelamat muncul dari langit. Seekor helang raksasa menjaya menangkap bayi tersebut. Dewa Perang mengakui bayi itu ditakdirkan menjadi manusia luar biasa. Namun Tuan Wujian tidak tinggal lama. Pertarungan mereka belum berakhir. Dia akan kembali, tetapi bukan sekarang.
Dengan teknik khasnya, dia menghilam ke dalam jurang. Di kejauhan, dewa perang dibayangi kesedihan dan penyesalan yang tersembunyi. Bayi itu dilepaskan ke tanah. Bayi itu jatuh, tergolek, lalu terduduk. Melihat sekeliling, dia menangis dengan kuat. Pada saat itu, satu suara lembut dikedengaran dari atas. Bayi itu mendongak. Di atas sana terbentang satu pemandangan aneh. Seorang wanita dikunci pada kaki naga raksasa. Kedua tangan dan kakinya terikat dengan rantai kasar. Wajah wanita itu cantik, namun penuh penderitaan. Siapakah wanita ini dan apakah hubungannya dengan takdir bayi tersebut? Di tempat lain, sebuah jambatan besar menuju ke Empire Utara. Seorang pahlawan yang terlepas daripada dewa perang kini keletihan. Sekumpulan askar muncul dan mengepung jabatan itu. Halangan cuba ditegakkan, namun api naga menyambar. Pahlawan itu meluncur deras dan merempus halangan. Api naga menembusi badan penjaga. Nyalaan itu terus berkobar tanpa kawalan. Ia berubah menjadi pusaran api, tiada siapa mampu menghalangnya. Namun tiba-tiba, kepalanya dicengkam oleh satu tangan. Tubuhnya terus berlutut, merayu memohon pertolongan. Masa berlalu. Di Sekolah Empire Utara, pelajaran sejarah dimulakan. 30 April 2045, Hari Dunia hampir musnah. Para pahlawan bersatu dan berjuang selama 10 hari. Akhirnya, hanya Raja Utara yang terselamat. Namun penceroboh tidak mati. Dia pulang sambil bersumpah. 3 hari lagi, dia akan kembali. Planet penceroboh itu berjarak 200 tahun cahaya. Namun bagi mereka, 3 hari di bumi bersamaan 30 tahun di planet asal. Ini bermakna manusia masih mempunyai masa untuk memperkuatkan diri. Kini, bumi terbahagi kepada 4 empire besar. Pulau Timur, Neraka Selatan, Kayangan Barat dan Empire Utara di bawah pemerintahan Raja Utara. Di tengah-tengah peta dunia, terdapat satu titik kecil, Makam Perwira, tempat peristirahatan para pahlawan yang mengorbankan nyawa demi mempertahankan bumi. Penjaga makam perwira ditentukan melalui satu pertandingan. Hanya yang terkuat dan berusia di bawah 30 tahun layak memikul amanah itu. Latihan demi latihan dijalankan, tumbukan berbalas, yang lemah tumbang, yang kuat terus mara. Di antara mereka, lahir bakat luar biasa. Sesosok muncul dari bayang-bayang. Masih muda, namun berbahaya. Miyazaki, Ketua Unit Yamada. Di Istana Empire Utara, Raja Utara mencalurkan kuasa dalam. Serpihan pedang dikeluarkan dari kepala bayi. Serpihan itu melayang dan menghentam patung batu. Kemudian datang berita, Puan Hiroko telah bersalin, namun yang lahir ialah anak perempuan. Amarah Raja Utara meledak, harapannya hancur, namun pandangannya akhirnya tertumpu kepada bayi yang dikendongnya. Abangnya telah meninggal dunia. Sebagai amanah terakhir, dia berjanji akan menjaga anak itu dan membesarkannya sepenuh hati. Sudah pasti, anak itu akan bangkit sebagai superwira generasi baharu, harapan terakhir masa depan. Kisah seterusnya menanti. Jilid 2 akan kembali.